Okey Kak, boleh teruskan. Nama saya, nama samaran saya lah ya. Betul. Wawa. Okey. Umur saya 40. Saya single mom anak 3. Okey. Saya duduk kat negeri Perak. Okey. Saya nak cerita, nak bagi pengalaman saya. Saya status single mom anak 3. Selama 18 tahun hidup dengan ex-husband, saya macam susah nak bangun tanpa dia kan. Dan anak saya masa tu dia umur 10 tahun. Dia ajar saya main Umi. Lepas tu anak saya umur 10 tahun. Okey. Dia ajar saya main Okey Umi. Lepas tu saya pun dengar cakap anak lah kan, sebab saya tak ada kawan. Saya dengar saya pun gila dengar cakap anak saya main 8 bulan struggle cari pasangan. Tiba saya dapat seseorang, kebetulan orang dekat dengan saya. People nearby. People nearby. Kawasan Ipoh juga. Okey. Memang saya nak cari orang kawasan Ipoh sebab saya menjaga mak ayah yang uzur, ayah yang dah pakai pampers, mak yang dah tak boleh jalan, dah uzur juga. Ada seorang abang OKU pun dah uzur, umur 50 lebih. Dia tak boleh buat apa, dia cacat kan. Saya bongsu, saya kena jaga semua sebab saya seorang je yang ada dekat rumah. Arwah abang saya meninggal, tinggalkan duit KWSP dekat mak saya. Berapa puluh ribu macam tu. Saya pun masa tahun 2000 lepas cerai, tahun 2021 saya cerai, 2022 saya boleh keluarkan duit KWSP 10,000 kan. Lepas tu, lepas saya buat